Hello, Assalamualaikum guys, selamat datang ke Da'i Fahmi Channel. So hari ni adalah permulaan yang baik untuk saya mulakan memanah berkuda. Tetapi sebelum kita nak memanah berkuda, kita kena belajar berkuda dulu. Memanah saya dah, Alhamdulillah, insyaAllah dah okey. So bila dah dapat basic tu, barulah kita boleh applykan memanah dalam berkuda. So jadilah horseback archery. Tetapi sebelum tu, kepada sesiapa yang baru sampai ke channel saya ada alukan untuk tekan button subscribe dan jangan lupa tekan button loceng juga supaya anda tak ketinggalan dengan video-video saya pada masa akan datang. So, check it out. Yeah. Dah nampak dah tu. Kita call je. Hello, Assalamualaikum. Aku dah sampai dah. Aku dekat stable yang belakang yang ada 2 ekor kuda ya. Dah Roger memang aku ambil. Dah, dia kata dia cakap boleh je tapi aku tak tahu pula dia mana satu. Aku tunggu kau. Dah. Salam. So kita tunggu member dulu. Member tak sampai lagi dah. Pukul apa ni? 5:45 dah. So insyaAllah lah. Dekat kuda excited sebenarnya. First time nak berkuda. Kita dah sampai stable dekat Astana Putih. So tengah tunggu member tak sampai lagi. Si Syafiq ni tak sampai lagi. Tahu mana pergi. Shell bukan jauh pun. Padahal Syed kat belakang ni je. Tapi kita tengah tengok dulu lah. Orang lain tengah belajar dulu kan. Macam syok lah. So kita ada kuda putih kat sini. Hai. Boleh pegang. Uish. Lain macam bunyi ni. Dia ada risiko kat sini. Mesti dia datang ah. Datang guys. Hai. Tak boleh pegang. Tak boleh pegang awak ke? Cantik lah kuda dia. Nak tengok cerita The Lord of the Ring ke? Kuda putih tu. Lebih kurang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tarik, kau macam lipat je ni. Nanti kau macam ni. So kalau kau nak tarik kanan? Macam ni. Untuk kau kontrol tu. Faham. Aku just tarik. Dia dulu main polo tu dia senang. Oh. Bila polo bukan satu tangan ni. Satu tangan je kan pegang kuda. Faham. Dia senang lah. Kalau lepas tak boleh. Okay, sekejap. Kalau kau kick kiri, kick kaki. Perut tu, kuat-kuat. Ini banyak lemak, kau kuat ke? Go! Oh! Tak lekat lah. Yang kanan. Yang kanan, tenang kanan. Ya, tak lekat. Lagi. Ni first time guys. Baik kuda dekat ni stable dekat Astana Putih. So bagi siapa-siapa yang nak belajar berkuda boleh datang sini. InsyaAllah. Kita ada Coach Syafiq tu ah. Kita ada Coach Imran, kita ada Ustaz. Kita ada ramai je kat sini. So kat sini pun pemandangan macam cantik. Kita ada view Suar Padi. Kuda ni nama Cempaka. Dia Cempaka eh. Gunakan apa tau? Dia tak sama tau kalau kau nak macam kau naik motor ke apa, tak sama sebab yalah kalau kau naik motor ke apa ke tu benda yang mechanical yang tak hidup yang kau boleh control fully, tapi benda yang hidup macam ni kau tak boleh predict. Kadang-kadang kuda ni dia ada karakter dia. Dengan cerita Cempaka ni orang kata dia ada karakter dia sendiri lah. Dia suka bully orang. So dia ada istilah trot. Trot tu kalau contoh kau nak buat dia laju-laju sikit kan. So saya tak pandai lagi.
Tak berani, bukan tak pandai, tak berani ni. Tak berani lagi nak trot. Satu lagi ni first time saya. Hari ni belajar. So basically kalau apa yang dimaklum pada saya lah, kalau kita nak dia ke kanan, kita tarik dia ke kanan. Op. Kalau kita nak dia ke kiri, contohnya macam ni, saya tarik dia ke kiri, dia akan ke kiri. So basically dia ada tali ni kan. Kalau korang nak ke kiri, korang tarik ke kiri. Kalau nak ke kanan, tarik ke kanan. And kalau korang nak break, tarik dua-dua tali. Ni saya tarik ke kiri. Tarik ke kiri, dia akan ke kiri lah. Dia kalau kita pukul perut dia, op, kiri sangat, saya tarik kanan sikit. So kaki ni kalau kita ketuk dia punya badan dia, dia akan laju lah. Tapi itulah, berani tak berani je lah. Macam saya memang confirm tak berani. So kita jumpa lagi di next session. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. InsyaAllah jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next video. So thanks Cempaka. Tak masalah nak usik kan? Okay. Terima kasih banyak Cempaka. Hey. Thank you. Jumpa lagi next ride. Bye.